RM RM100 SARA impak kepada ekonomi rakyat dan negara. Bantuan SARA responsif RM100 melalui MyCard. Kadar faedah turun 25 mata asas. Mengapa responsif? Tekanan kos sara hidup tinggi di bandar. Harga barangan asas meningkat selepas perluasan SST. B40 dan M40 paling terkesan. Bagaimana bantuan SARA berfungsi? RM100 dikredit terus ke MyCard. Telus dan kurang ketirisan melalui sistem digital. Kesan kepada isi rumah. Boleh menampung perbelanjaan asas dapur, ditambah dengan subsidi bersasar dan penangguhan tol. Kesan kepada ekonomi. Sokong sektor runcit dan perdagangan domestik, loncak permintaan di Maidin, Lotus, Speedmart dan kedai komuniti. Pelengkap dasar monetary. Ringankan beban M40 dengan hutang rumah, kereta, pendidikan. Bantu PKS dan mikro dapatkan pembiayaan tambahan. Implikasi dasar. Pendekatan fiskal dan monetary inklusif, legakan rakyat dalam jangka pendek, perkukuh daya tahan ekonomi jangka panjang, pemulihan ekonomi lebih menyeluruh.